Saya sekarang di lokasi pantai Parit 5, area Stincan, dalam tengah cover untuk area metro. Gambar nelayan sedang mengambil hantaran yang dijual biasa di tepi jalan di area Stincan dan Sungai Besar. Tak larat sebenarnya, tapi dah sebab stamina tu ada, alhamdulillah. Okey tak? Ada lanjut pakcik. Takut tengok air, tapi itulah kehidupan mereka. Okey, bye bye. Kalau kita dapat lihat dari jarak dekat, batu-batu karang yang ada warna kelabu, ada warna merah-merah. Ini benda ni tak boleh dipijak sebenarnya. Kalau pijak rosak, tapi nak buat macam mana? Itu sebab kalau nelayan yang lalu sini, kena pastikan air itu tinggi baru dia boleh bergerak. Kalau tidak nanti sangkut dengan batu karang, enjin boat dia rosak apa semualah. Kena lalu dalam proses ni dah settle, nak balik dah. Alright. Kita apa nama adik? Nama-nama. Nama kau siapa? Nama penuh? Ahmad Syarul Naim. Ahmad Syarul Naim bin Ahmad. Umur 12 tahun. Duduk memang orang sini lah ya. Tiap-tiap hari buat ni ke apa? Ikut abang ke, ikut bapak ke? Dan cuti ya? Okey. Yalah hari ni cuti kan. Okey, dah. Kalau kita dapat tengok banyak karang-karang yang berada di tepi pantai waktu air surut. Tengok banyak karang cantik. Kalau yang biasa tengok tu biasalah, kalau tak biasa tu suka macam kagum sikit lah gitu. Cantik batu-batu karang yang ada waktu air surut di pantai ni. Perjalanan daripada pesisir pantai ke lokasi mengambil hantaran mungkin masih lebih kurang 10 minit ke 20 minit juga. Jarak di sini pasti pantai ke sini lebih kurang 400 meter, 500 meter macam tu lah. Kita ke sana buat je. Terbaik kasut baru beli. Kasut kulit getah. Ini dah 7,500.